Seterusnya, kita juga nak membawa peringatan bersama ya. Seringkali kita peringatkan berkenaan tentang situasi-situasi kesihatan yang berlaku dan juga perbincangan serta perbahasan yang juga sedang berlaku pada ketika ini berkenaan tentang virus Nipah. Apa yang perlu diketahui tentang virus Nipah, cara pencegahan dan juga bagaimana ia tersebar, segalanya penting untuk kita wahanakan dan kita kongsikan. Jadi kali ini saya bersama dengan Dr. Nafiza Mat Nasir, pakar perunding perubatan keluarga UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Apa khabar? Terima kasih doktor. Saya rasalah sudah puluhan tahun kita tidak mendengarkan virus Nipah ini di outbreak ataupun merebaknya virus ini dalam konteks tempatan. Tetapi apabila ia mula dibicarakan dan dibahaskan semula, ini masa yang terbaik untuk kita bercakap apa sebenarnya yang boleh kita fahami tentang virus Nipah ini, doktor. Okey, virus Nipah ataupun penyakit virus Nipah ni, ia virus, ia sejenis virus lah kan, cuma berbezanya dengan virus yang lain sebab walaupun dia jarang tapi dia masih berbahaya lah. Virus Nipah ni actually penyakit berjangkit yang dikenali sebagai zoonotik. Maksudnya jangkitan daripada binatang kepada manusia. Alright, ia disebabkan oleh sejenis virus yang kita panggil virus Nipah itulah sebab first kali ditemui di Malaysia masa tahun 1998. Masa tu saya bekerja di Hospital Seremban. Saya sempatlah walaupun saya tu masa tu medical officer tapi saya sempatlah merawat pesakit masa dulu dah. So apa yang berlaku yang kita rasa kita perlu tahu sebab walaupun jarang berlaku wabak virus Nipah ni, tetapi komplikasi dia agak membahayakan sebab dia boleh menyebabkan kematian dan merebak dengan cepat, dan buat masa ni kita belum ada lagi ubat yang tertentu yang betul-betul boleh merawat virus Nipah ni lah. Doktor, bagaimana cara sebaran virus ini berlangsung? Apakah ia boleh tersebar melalui satu kontak rapat antara manusia dan manusia ataupun ada perumah yang diperlukan untuk memastikan supaya virus ini boleh tersebar? Okey, doktor cerita balik sikit ya. Virus Nipah ni kita panggil zoonotik, maksudnya virus ni dia punya perumah semula jadi dia adalah keluang ataupun dia panggil apa tu fruit bat, kelawar yang memakan buah-buahan. So kelawar ni ataupun keluang, kita panggil keluang kot bahasa kita. Bila virus tu, kelawar ni ada banyak virus yang suka menumpang di sebagai perumah dia lah. Salah satu dia adalah virus Nipah ni. Dia tak akan membuatkan apa-apa gejala kepada keluang tersebutlah. Tetapi bila keluang itu akan dia boleh menyebarkan melalui dia punya cairan, dia punya kumbahan macam dia punya kencing ataupun dia punya ailio, dia boleh menyebar melalui itu. Ada lagi satu virus Nipah ni, dia ada perumah orang kata intermediate sementara. Yang itu yang berlaku di masa di Negeri Sembilan dahulu masa saya bekerja kan, sebab babi dia akan di Port Dickson. Masa tu what they did is, masa tu apa yang virus ini buat, dia bila keluang memakan buah-buahan dan buah-buahan itu yang tercemar, dan bila dia jatuh dan dimakan oleh babi, babi pun boleh mendapat menjadi kita kata perumah sementara dia lah. Dan bila manusia bersentuhan ataupun makan ke ataupun kita buat bersentuhan ataupun berdekatan dengan cecair babi apa semua, itu yang dapat jangkitan pada manusia. Tetapi jangkitan juga boleh melalui manusia ke manusia juga. Jadi bila diceritakan itu cara jangkitan sebarannya, apa simptom-simptom yang dikenal pasti? Kerana saya kira doktor juga mempunyai pengalaman secara hands-on merawat pesakit itu. Jadi apa simptom-simptom mungkin di peringkat early stage sehingga kepada late stage yang boleh dilihat kepada pesakit virus Nipah ini? Actually virus kan simptom dia tak banyak, peringkat awal tak banyak beza dengan virus yang lain lah, jangkitan virus yang lain lah. Ada yang macam tak ada rasa apa sangat, ada yang tak ada menunjukkan gejala, tetapi ada juga yang dapat demam sikit, lepas tu dapat sakit badan, ada yang sakit
batuk semualah. Tapi incubation period ataupun masa pengeraman virus ni berbeza-beza lah. Kalau ikutkan dia kata dalam 4 hingga 14 hari, tapi ada juga sampai 45 hari. Cuma virus Nipah ni juga boleh menyebabkan jangkit infeksi yang teruk kepada otak. Itu yang menyebabkan simptom yang lebih bahayalah. Boleh sawan, boleh perubahan dalam keadaan altered consciousness, keadaan kesedaran pesakit. Pesakit boleh dapat lemah macam stroke ke, macam itulah. Itu simptom-simptom yang quite bahayalah. Dan juga ada juga strain virus ni juga boleh menyebabkan kesakitan yang menyerang paru-paru, memberi kesan yang teruklah, susah nafas semua. Tapi kalau waktu awal dia, gejala awal, kadang-kadang kita tak boleh bezakan dengan virus yang lain. Macam demam biasa juga. Ya, betul. Ada cara pencegahan yang disarankan atau standard prosedur yang dicadangkan supaya kita boleh mencegah virus Nipah ni? Yang penting sekarang, walaupun dia jarang berlaku, tetapi bila baru-baru ni pada 26 hari bulan Januari dulu kan, ada satu wabak yang walaupun tak banyak, ada 2 pesakit yang berada di India, tak salah saya, di Bengal kan, Bengal, India. Apa yang kita perlu tahu, kita kena aware. Sebab saringan sangat penting. Pencegahan adalah paling penting lah, sebab komplikasi dia boleh menyebabkan kematian kan. Itu yang kita takut, sebab dia cepat merebak. So langkah-langkah yang perlu ialah saringan di pintu masuk, macam dekat kita punya airport kan. Saringan especially kalau individu yang datang daripada tempat yang ada wabak tu. Dan kalau katalah dia disaring macam mana? Suhu badan atau? Biasanya suhu dah tengok, demam semua tu lah. And then kita galakkan supaya kita tak pergilah tempat yang ada wabak tu. And kalau kata kita terpaksa bekerja macam kami, macam dulu masa saya bekerja di Hospital Seremban, walaupun sebagai medical officer saja, tapi kami mesti menjagalah PPE, maksudnya kita pakai PPE yang betul, supaya tidak bersentuh secara langsung dengan pesakit-pesakit lah. Bagi kawasan yang ada wabak, cuma kita kena ingatkanlah supaya tidak makan buah-buahan tanpa dibasuh, ataupun makanan yang buah-buahan tercemar, elok kupas dulu. And kadang-kadang binatang yang kelawar tu kan, kadang-kadang dia kalau ikutkan di India, dia ada buah dia kata buah kurma ke something like that lah. So be careful lah kalau nak makan, kalau secara raw kena basuh dululah. Ataupun air nira ke yang kita ambil daripada buah-buahan tu kenalah kita masak ke dulu, supaya kita make sure itu kawasan-kawasan, especially kawasan-kawasan yang tercemar itulah, yang ada wabak itulah. Kena tahu sumbernya juga. Ya, kena tahu sumber. Jadi ada rawatan yang spesifik kepada virus Nipah ni? Itu lagi satu yang penting lah pasal virus Nipah ni. Buat masa sekarang, cara rawatan adalah mengikut simptom pesakit. So tiada spesifik rawatan yang boleh betul-betul macam antivirus yang betul-betul boleh merawat virus Nipah ni lah. So memang yang penting pencegahan. Walau macam mana pun, kalau katalah kita biasanya kalau ada wabak, Kementerian Kesihatan dah mewawarkan kepada kami lah pekerja-pekerja kesihatan supaya berhati-hati, dan ada protokol yang perlu diikuti lah bila kita suspek pesakit yang ada virus Nipah ni lah. Ya, sebab seingat saya di Indonesia sudah mula mengadakan satu undang-undang di pintu masuk negara mereka supaya kita kemaskini status kesihatan kalau melancong ataupun travel ke Indonesia. Cuma dari segi pencegahan tadi, doktor cerita tentang dari segi pengambilan makanan, buah-buahan, takut ada hubungan sentuhan langsung dengan binatang zoonotik seperti kelawar dan sebagainya. Dari segi kalau kita nak melihat penilaian itu, adakah penilaian
penilaian kendiri simptom itu boleh dilakukan. Kalau contohnya virus COVID itu, kita ada COVID test kit. Tetapi virus Nipah ini, adakah yang spesifik boleh kita lakukan secara... Boleh, untuk mengesan kita boleh. Sama juga kita buat ujian PCR lah. Untuk detect ada jangkitan ataupun tidak. Tetapi yang saya mahu, walaupun jarang berlaku sekarang ni, dah lama daripada tahun 1999 sampai sekarang, belum ada wabak yang kedua lah, hopefully tak ada langsung lah kat Malaysia. Tapi kita kena war-warkan jugalah kepada masyarakat, since dah ada tu kan, untuk memberi peringatan bahawa bahayanya virus Nipah ni, sebab kelawar yang membawa sebagai itu ada di maksudnya perumah itu ada. Cuma mungkin virus itu tak ada sekarang kat Malaysia lah. Tak ada outbreak lagi lah. Tapi kita kena berhati-hatilah. Dari segi fatality rate, daripada mula mendapat itu, berapa lama pada pemerhatian dan melihat kepada pengalaman doktor yang menyebabkan seorang pesakit itu terus kepada satu keadaan yang paling teruk sekali? Kita ikut kita kata tanda-tanda alarm sign atau tanda bahaya lah. Kalau pesakit tu datang, sudah ada macam sawan ataupun sudah ada jangkitan paru-paru yang kuat, itu keberkalian untuk ke fatality itu adalah tinggilah. Kalau ikutkan di Malaysia dulu, about 39% mortality yang meninggal disebabkan jangkitan. Dan di negeri, tak salah saya, di India ataupun di Bangladesh boleh naik sampai 70%. Sebab tengok juga macam mana keadaan strain virus juga, macam COVID juga ada banyak strain kan. Dan juga tengok juga macam mana kesediaan kita untuk menghadapi wabak tersebutlah. Lagi satu yang kita kena berhati-hati, kalau kata kita terdedah dengan wabak ataupun binatang, ataupun jangan sembunyikan, kena bagi tahulah, sebab kita boleh test daripada awal. Dan bila kita rasa demam tu, sebab dia demam macam biasa, masa lebih daripada 4-5-6 hari tak kebah ke, kita kena cepatlah jumpa doktor. So kita pastikan bukan virus yang bahaya lah. Okey, dapatkan nasihat daripada pegawai-pegawai perubatan, ya, betul, khususnya di klinik kesihatan ataupun di hospital kesihatan. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nafizah Mat Nasir, pakar perunding perubatan keluarga UiTM Private Specialist Center. Kita bercerita tentang virus Nipah. Mungkin sudah lama ia tidak berlaku outbreak ni dalam negara, tetapi tidak salah untuk kita berhati-hati dan memberikan amaran dari semasa ke semasa, peringatan supaya kita menjaga kebersihan yang paling asas untuk mengelakkan masalah kesihatan. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kami.